Itu pisang tanduk. Tak sedap dimakan macam tu je. Kelat. Kan ini pisang juga. Yang lain kecil. Yang ni besar. Baru pas makan. Pisang tanduk. Kalau hendak dimakan, perlulah dimasak dahulu. Digoreng ke, dibuat pengat atau buat kerepek pisang, barulah enak dimakan. Macam tu juga dengan pisang abu dan pisang nangka. Banyaknya nama-nama pisang. Ada banyak lagi. Kalau nak makan, makan pisang emas ni. Apa? Pisang emas?